Yo, Assalamualaikum semuanya sedang menyaksikan Haikal Channel 2. So hari ni Abang akan nak buat reaction video satu teaser trailer, iaitu Boy Galaxy Movie yang ketiga. Okay. Right, so saya dah tengok Papa Zola the movie yang Papa Zola the movie dekat Pawagam masa tu, masa pernah hari bapa. Dan saya dah tengok reaction saya sendiri dekat Pawagam tu, iaitu teaser trailer itu Boy movie yang ketiga. So Alhamdulillah, Monster pun dah keluar dan saya orang yang terlambat sekali untuk buat reaction. Ya, sebab saya busy dengan kerja urusan, so saya tak dapat nak buat reaction sebab saya kerja waktu dari pagi, dari pukul 12 sampailah closing. Ya, tak ada sempat nak buat reaction. So ini sempat, sekarang dah pukul 1 pagi. So jom kita buat reaction Boy movie yang ketiga. Lepas saya dah buat reaction tu, saya akan bagi tahu lah yang ke belakang tu apa yang saya nak sentuh pasal Boy movie 3. Okay, let's go. So kali ni saya akan buat reaction iaitu Boy movie yang ketiga. Setelah sekian lama kita tak ada Boy movie yang ketiga, kali ini Boy movie 3 is back. Agak berapa tahun dah kita dah menunggu Boy movie 3 Kita dah, sebelum ni kita dah tahun lepas kita ada Boy movie 1, dan kita ada movie yang kedua, dan kali ni tahun 2027 ni Boy movie yang ketiga. Lama juga tu. Jadi so, mari kita reaction sama-sama. I guess ready? 3, 2, 1. Okay. Aku tak pasti kalau aku mampu pikul semua ni. Okay, macam Doctor Kuasa Strange. ni bukan lagi satu anugerah. Oh, dia macam flashback dulu kena. Aku perlukan kuasa Voltra. Ni yang saya tengok ni. Kuasa warisan keluargaku. Ni yang saya tunjuk video komik tu Aku akan tuntut bela kematian Ayanda, walau apapun harganya. Astro Show. Wow, Astro Show. Okay. Oh, muka lain semua. Okay. Ni semua dah dewasa. Tuanku Kirana, selamat tiba ke Kurlatan. Lawa juga Kirana Cantik. Okay. Boy, ni fight scene best ni. Naik bulu rama. Naik bulu rama. Pal ni naik bulu rama ni. Tiga dia macam bagus lah. Boy movie yang ketiga 2027. So itulah dia reaction saya mengenai tentang Boy movie yang ketiga kali ni. Okay, so pandangan saya is a good quality untuk Boy movie yang ketiga. Saya tak nak borak apa-apa, tapi saya nak korang semua, saya nak haraplah korang semua yang komen tu tak payahlah sebut AI dah. Tak payah, dah muak dah aku dengar orang kata AI sana AI sini. Okay, overall dan yes, quality animasi. Okay, saya tak sabar dengan Kirana punya. Saya tak tahu siapa pengalih suara watak Kirana ya, Tok T punya ni kan. So saya pun tak sabar nak tengok watak Kirana ni. So anyhow, apa pendapat korang tentang video kali ni? Reaction video iaitu Boy movie yang ketiga. Sudah berapa tahun je start movie yang pertama tu, dah lupa tarikh tu, dah 5 tahun 10 tahun. Tak, saya dah lupa dah. Cuba korang komen di bawah, berapa tahun korang tunggu Boy movie 3? Cuba komen. Alright, so itu saja. Jumpa lagi dalam Haikal Channel tu. Peace you. Assalamualaikum. Goodbye semua.